Apa yang saya perasan pasal orang-orang ejen sales ni yang terlibat dalam takaful unit trust, pelaburan, simpanan emas, you all biasanya sibuk sangat cari klien, banyak buat kerja-kerja, buat sales, banyak berjumpa, tetapi you all tak duduk dan bina sistem jualan yang lebih scalable. Banyak duduk kat luar dan banyak berjumpa orang, tetapi bab digital, terutama digital marketing dan juga digital tools, you all tak banyak guna. You all kena belajar macam mana nak guna tools-tools ini. You all dah mungkin dah power buat sales, dah pandai convince, dah pandai persuade, dah pandai bina team. Tapi kalau setakat pandai buat duit, tetapi duit tu sangkut untuk grow sebab tak boleh scalable, banyak kerja-kerja manual, apa gunanya kan? So orang-orang sales, ejen takaful, ejen unit trust, you all kena belajar macam mana nak manfaatkan tools-tools digital seperti website, CRM dan juga digital marketing yang proper, yang you betul-betul belajar secara proper untuk buat business you lebih scalable.